Saya rasanya Allah uji saya. Allah tak suka saya main ni. Saya tak nampak Kaabah. Masuk je masjid, tak ada baca doa apa sekian. Benda yang pertama, aku nak tengok Kaabah. Oh, dia jadi dugdak ni. Tengok mana Kaabah? Mana Kaabah tak nampak. Terus riau. Riau tak nampak. Sebab kita dah baca dalam Mastika ni kata orang yang jahat tak dapat tengok Kaabah. Abang angkat kita, kakak angkat kita duduk sebelah lain. Samsul pasal apa? Pasal apa? Riau, pasal apa riau? Saya rasanya Allah uji saya. Allah tak suka saya main ni. Saya tak nampak Kaabah. Kata, hang jangan nangis dulu. Hang tengok mana Kaabah tu lah, tak ada. Dia kata, ni depan. Ni kita masuk pintu King Abdul Aziz. Memang hang tengok jalan tu terus. Terus tu bukan masuk Kaabah. Hang kena terus sini, pandang ke kanan sikit. Masa tu tiang penuh. Bila tiang penuh, kita tak nampak sebelah tu. Oh, pandang-pandang sini, dia kata, tu Kaabah. Oh, ya Allah. Inilah. Baru nampak. Ya, maknanya, aku ni tak banyak dosa dan Allah terima, kan? Alhamdulillah, selesai. Tawab, sa'i, tahlul. Lepas tahlul, saya tanya mutawif masa tu. Mutawif daripada Indonesia tanya, Ustaz, apa yang boleh saya buat dekat Mekah ni? Yang senang dapat pahala. Dia kata, tengok Kaabah, dapat pahala.